pandan, 3 sekawan air mawar. Untuk ni cara saya lah. Lembut nasi untuk bahan-bahan nanti baru kita. Bang? Ha? Bahan-bahan lembutkan nasi. Rahsia ke? Bahan-bahan tu dia nak PM dulu. Kalau tak ada dia punya nyanyi. Nak PM depu. Payah tu. Orang cakap orang belajar dekat Singapura, dia beli-beli lagi. Barang betul lah. Baik dah kena ikut. Orang cakap, dulu saya kita Singapura. Kenapa awak bangga dengan Singapura? Ramai pula yang macam tu lah. Ini saya nak tunjukkan cara saya merebus beras yang cara saya lah. 30 kilo. Okey, saya menggunakan air mawar. Yang kedua, saya pakai daun pudina, daun ketumbar, daun pandan dan 3 sekawan macam biasa. Kalau ada minyak sapi, masuk sikit lah. Buat-buat macam minyak sikit lah. Ramai lagi orang yang tak tahu apa tu garam masala. Ini adalah garam masala. Garam masala ni lebih mahal daripada rempah balani. Okey, masukkan garam masala sikit supaya macam ada bau-bau Singapura sikit lah. Mata merah dengan Singapura. Kita merebus beras sebanyak 30 kilo. Masukkan beras. Masukkan, semua masuk. Angkat dua orang. Okey. Okey, lagi satu. Okey. Ambilkan. Api besar. Ini adalah kita masak nasi balani menggunakan teknik merebus. Yang ni cara saya. Kalau cara orang lain mungkin lain. Itu tidak menjadi permasalahan. Sebenarnya di dalam kitab yang berada di Tamil Nadu banyak cara untuk memasak dan merebus beras. Okey. Okey, kita tengok dia dah semakin mengembang dan kita angkat. Kita cek macam gini. Yang ini orang biasa panggil macam biji limau. Agak-agak kau macam nak jadi nasi tapi sebelum nasi. Nampak ni? Saya ambil sebiji ni, nampak Dia tak boleh penyek. Okey, tunggu sekejap. Ni sebanyak 30 kilo, lebih kurang saya rasa 20 minit cantik. Okey. Sekarang ni kita tengok. Kita ambil sebiji ni, ambil ni. Tengok Bismillah, nampak okey dah. Bagaimana dah? Okey, mati. Okey, angkat. Tahu sini. Dua orang lah, dua tapis. Satu orang sini, satu orang sana. Satu orang angkat ni. Sini, angkat ni.